Okay, bismillahirrahmanirrahim. Guys, bantu share, bantu tapping dulu, bantu komen dulu guys. Let's go. Naikkan view kita dulu boleh tak? Naikkan view dulu boleh? Guys. Okay. Okay. Bantu tapping dulu guys. Let's go guys. Jom. Naikkan view black dulu. Nampak tempat kat mana ni kita? Kita kat mana tengok? Tulis ni atas ni ditulis. Tadi kan kau buat lah. Tap tolong aku. Siapa tu? Bisa. Siapa tu? Bisa. Korang semua jom, let's go kan. Naikkan view black dulu, share dulu, tapping dulu guys. Sekejap lagi kita jalan-jalan dalam, boleh? Kita nak naik gunung paling atas sekali kan? Kita nak naik gunung paling atas sekali korang. Boleh tak? Kita, dah terkeluar pula. Aduh, turun balik. Kita nak naik gunung paling atas sekali. Sekejap. Okey. Kita nak naik bukit paling atas sekali guys. Korang bantu tapping guys. Teman black malam ni boleh? Naik atas. Siapa tu? Siapa tu? Malam ni boleh? Naik atas. Tu? Okey. Bukit Gasing kat mana? PJ. Dekat BJ. Bukit Gasing dekat BJ. Ni petang-petang tempat orang berjoging, tempat orang exercise, hiking, petang-petang lah. Malam-malam cuma kita review tempat ni bagi cantik saja. Okay guys, korang mana yang baru ada, korang share, korang tapping, korang komen lu guys. Alright, apa ni? Okay guys, jom naikkan view black dulu. Boleh? Naikkan view. Okay. Mana orang hiking malam? Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Sejarah tempat ni korang boleh surf ataupun kejap lagi saya sendiri akan cerita tempat sejarah ni lah. Kalau korang nak tahu lah. Anjing. Bukan. Orang tu. Ya? Ya, bunyi tu. Dia saja kacau lah. Apa yang klaim ni? Tengok. Dia buat kayu. Saya tegur lah. Tak payah. Jom, let's go kan. Tapping, share dulu kan. Let's go kan. Naikkan view kita. Nuri dah share dah semua. Share semua dulu. Di. Mana lampu sah? Dalam tu. Ada dah. Okay. Mana yang ada boleh punch card. Boleh tapping. Boleh komen. Kejap lagi view dah sampai 50. Kita akan cerita sikit-sikit lah tempat ni apa yang ada. Korang ramaikan view black dulu boleh tak? Ramaikan view black. Sharekan, tapping, komen dulu. Mana yang ada tu komen-komen. Let's go. Apa ni? Alright, semua share. Semua share. Seramlah tak nak bersembakang masuk. Siapa ada? Adi, Abang Saleh, Rizal dengan akak. Kru seorang. Kak Lila jaga kru. Mana orang tadi? Okay. Jom naikkan view. Sebelum saya masuk korang. Tak cukup view ni. Kita nak baca-baca sikit kan? Boleh tak? Baca-baca sikit. Naikkan view, kita nak baca doa ni guys. Jom guys. Nanti saya baca doa 2 kali pula. Jom naikkan view dulu. Kita nak baca doa ni guys. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Abang Muhammad, Akak Ain, semua hadir. Semua yang mana hadir, share. Jom kita duduk depan tu. Kau buang siapa dia? Naikkan. Okey, jom. Akak je. Apa ni? Jom, let's go.
Ya ke? Abang. Okey, semua naikkan nama Abang Muhammad ni. Panjang umurnya. Panjang umurnya. Panjang umurnya setahun lia. Setahun lia. Abang, selamat panjang umur bang. Semoga abang dipanjangkan umur. Semoga abang dimewahkan rezeki. Semoga abang, apa yang impian abang insya-Allah tercapai bang. Saya doakan abang tahun ni abang cecah untuk dapat Alphard. InsyaAllah bang. InsyaAllah. Ha? Semua jumpa yang selamat. Alhamdulillah. InsyaAllah. InsyaAllah. Kawan-kawan saya bang. Doakan abang. Tahun ni insyaAllah pakai Alphard. Ay, tak ada hal lah. Tak ada hal bang. Tak ada hal. Terima kasih. Korang semua terima kasih kan. Naikkan lagi view guys. Cepat guys. 99. Semua share. Semua tapping-tapping korang. Mana yang ada tolong paskat tu guys. Mana yang ada tolong paskat tu. Okay. Kita akan pergi dekat atas ataupun dekat bawah tu kejap lagi. Okay. Let's go guys. Kita akan pergi kat bawah ataupun dekat atas tu. Okay. Ini tempat yang boleh laluan. Okay, kau tengok Ha? Atang je dalam. Waalaikumsalam. Okay. Ini jalan kecil. Korang pilih mana korang bagi tahu saya. Okay, share lagi. Share lagi guys, share lagi. Bawa 180. Naik lagi view. Naik lagi. Yang mana ada punch card tu guys. Abang Muhammad, terima kasih. Semoga Abang Muhammad dimewahkan rezeki. Saya doa. Kawan-kawan saya doa tahun ni Abang Muhammad pakai Alphard. Hijal. Hijal. Abang Saleh. Adi. Genggong. Okay guys, let's go guys. Share dulu guys. Jom naikkan view kita dulu. Saya nak pergi ke gunung atas malam ni. Let's go. Bawa 250. Semua yang ada tolong punch card. Siapa yang ada tolong punch card. Let's go. Naikkan punch card dulu guys. Naikkan punch card dulu guys. Let's go guys. 280. Naik lagi guys. Yes, Atong nak join. Boleh. Atau tu penakut. Tak payah. Okay. Naik lagi guys. Sampai 300 lagi. Naik. 300. Cantik. Semua tapping. Semua share. Korang akan 3 kali hijau kat situ. Korang 300 guys. Akan tak punch card guys. Korang punch card juga ramai-ramai guys. Punch card ramai-ramai guys. Ramai-ramai punch card guys. Akak In punch card. Abang Muhammad terima kasih punch card. Akak In tak punch card apa Akak In. Punch card lu. Punch card lu. Semua kasih punch card lu guys. Okey dah 300 korang. Tadi saya awal-awal baca. Okey ni saya baca untuk korang lah. Okey guys. Alright, boleh tak saya baca doa sikit untuk korang boleh? Korang semua ramai-ramai aminkan kita orang boleh Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, komen-komen semua. Share lagi. Naikkan view kita. Kejap lagi kita jalan. Okey. Cepat guys. Okey. Komen-komen. Alright. Korang. Ini ada kotak koin ada kat atas. Kat sini ada kotak koin guys. Kalau korang dapatkan kotak koin ni. Tolong punch card guys. Boleh? Alright. Terima kasih. Punch card dulu ramai-ramai. Baru follow-follow. Barulah boleh ambil kotak koin guys. Kalau korang tak follow kotak koin kau tak dapat. Okey, turun bawah sini ke? Okey, jom bismillahirrahmanirrahim. Jom naikkan view kita. Buat jalan dia pun kita besar kan ni. You. Buat jalan berselirat dia. Nampak? Berselirat tau jalan ni. Okey, naik lagi view. Naik lagi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Pukul 12 kita panggil masuk. Okey guys. Adi nampak apa-apa tak? Belum lagi. Nampak Atong. Menyotong. Jom. Terima kasih. Mana yang bagi gigi? Abang Muhammad. Jadi Abang Muhammad jangan bagi gigi besar-besar. Kan nak keluar kapaus bang. Okay guys. Let's go guys. Share dulu guys. Jom. Let's go. Share dulu guys. Tapping guys. Naikkan view kita guys. Jom. Semua mana yang ada tolong komen-komen dulu. Korang bantu share dulu guys. Bantu share dulu guys. Bantu share. Jangan turun view kan. Naikkan view lagi. Tadi boleh cecah 300 guys. Naik lagi guys. Let's go. Share jangan berhenti. Copy link jangan berhenti guys. Allah. Hutan saya ngeri sikit sebenarnya guys. Sebenarnya jujur. Saya tak tahu kenapa hutan saya ngeri sikit lah. Sebab nak langgar banyak tempat guys sebenarnya.
Malu halus dan binatang. Jujur saya cakap. Long, hari ni hari jadi saya. Siapa cakap? Tu namanya Pak Tu Long. Pak Long. Okey, nyanyi lagi. Okey, Pak Long. Panjang umurnya setahun liar. Semoga Pak Long dipanjangkan umur, semoga Pak Long dimewahkan rezeki. Kiri? Jabatan gantung. Oh. Boleh? Uish. Nak naik hiking. Uish. Wih, gila tempat ni guys. Korang naikkan view guys. Ish. Ni hanging bridge. Ingin duit. Jom. Jauh hiking. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada warna. Bismillahirrahmanirrahim. Korang naikkan view kita guys. Cepat guys. Asal view jatuh ni guys. Tak boleh naik ke? Boleh naik ke ni? Boleh. Baik dah kering. Allahu Akbar. Allah. Oh. Burung. Ni kotak koin. Allahu Akbar. Ni kotak koin. Guys, kotak koin guys. Ambil kotak koin. Boleh pass kat guys. Allahu Akbar. Weh. Burung ni kot kita masaknya. Terima kasih pass kat ramai-ramai. Okey guys, ramai-ramai pass kat guys. Ramai-ramai tapping guys. Jom. Kau tengok jalan ni macam mana. Macam mana saya nak naik guys? Korang macam mana saya nak naik guys? Allahu Akbar. Allah. Tak boleh. Tinggi sangat ni. Jaga. Bagi saya naik dulu Bagi saya naik dulu baru saya cakap korang. Boleh guys? Korang bantu tapping tu. Okey tak korang? Sekejap bagi naik dulu. Allah. Ini break sana. Naik lagi. Sana. Kanan. Sekejap, rehat dulu. Okey guys. Naikkan view kita guys. Okey. Dah 70 lebih. Okey, saya ceritakan sejarah tempat ni Adi, jalan start. Jalan. Cerita nah. Asal kita tak ikut jalan merah ni ya? Ha? Ni jalan merah ni. Itu tempat lain. Sepadan lain bang. Okey. Mana yang ada, tap skrin dulu. So aku nak cerita kat korang yang tempat yang kita orang sekarang ni ada kat Bukit Gasing Kita orang sekarang dekat Bukit Gasing. So Bukit Gasing adalah tempat hutan pendidikan Bukit Gasing yang kita orang sekarang ada. Okey. So dekat hutan ni, mana tak tahu kat sini pernah ada hilang seorang pakcik umur lebih kurang dalam 80 lebih. Sampai sekarang tak jumpa. Sampai sekarang masih tak jumpa geng. Korang boleh Waktu dia hilang lebih kurang dalam tahun 1990 lebih lah. So dekat atas ni ada penempatan lama tau. Ada penempatan lama. So dia antara, pakcik tu kira antara orang yang terawal yang buka kawasan ni lah. Yang buka kawasan ni. So kita nak tengok kot-kot lah. Ada rezeki korang ada lah. Bukit Gasing geng, Bukit Gasing. Dah jom. terima kasih. Mana Pascal? Terima kasih guys. Let's go guys. Share dulu guys. Kilometer tak tulis. Tak ada. Di mana ni? Bukit Gasing. Jom, jalan. Okay geng. So sekarang ni aku lead depan. So mana yang ada tak skrin dulu. Sebab kita nak tengok tinjauan malam kita. Dah kisah dia aku pun nak kurus.
Cari apa bang? Cari durian bang. Jalan-jalan je malam-malam. Cari durian malam-malam. Hiking malam-malam. Hiking malam-malam. Terima kasih kan mana yang hadir mana tap skrin tu. So sekarang ni kita ke depan. Kau boleh tengok depan ni mencanak naik ke atas. Ada tak? Alhamdulillah tak jumpa lagi bang. Tak jumpa lagi durian. Sini dengan mana ya? So kita meneruskan perjalanan yang indah ini. Tadi dah share kat mana office? Dah. Share kat ni. Yang tempat timer apa tu? Echa. Echa dah share. Dia dah masuk dah awal. Masuk awal-awal saja. Mana Echa dia? Tak tahu dia. Okay geng, ada treasure box lagi. Echa lagi. Echa lagi. Ijal lah, dia bukan biasa-biasa. Echa lagi. Echa. Echa. Okey guys, korang follow Echa ramai. Geng, mana yang hadir minta tolong korang follow Echa. Lepas tu kalau treasure box dah boleh kutip, korang boleh kutip. Korang boleh PC-PC geng. Follow guys. Oh mantap. Apa? Pindahan kata. Ada widah. Tinggal Ijal kat sini. Kau dari tadi lah landing kau tinggal aku. Tepi cerun. Lag eh. Okey. Okey kat line dah. Mana kereta api? Oh Aisyah Najib. Awesome. Tolong tinggal Ijal kat sini. Tak ada bang. Masih tinggal awak. Kang. Bangunan boleh lah tinggal bye. Ini hutan weh. Berapa orang kamu? 4. Bol. Jalan lu. Teruk sangat dah. Cawan tak India. Okay, relax sekejap. Ada cuak. Sekejap. Okey. Tak ada, saya tak ada. Okey je. Weh, kau punya satu bar. Okey dah. Siapa lagi? Okey. Okey. Saya boleh jatuh ni. Okey geng. Alright, cakap. Goyang ni. Okey geng. Kita dah sampai sepadan Kuala Lumpur. Dia jatuh dia. Berapa ni? 80 lebih. Dah okey belum? Komen. Dah okey belum? Dah okey cakap okey. Okey. Lain. Yahoo. Apa Yahoo? Yahoo tak pakai, orang sekarang pakai Gmail. Okey, mantap. Mana yang ada tetek skrin kan? Kuat sangat tanya baik aku ni. Kuat sangat ni. Belum. Diam ni. Deh, kamera sana. Kamera ni. Okay, tetek skrin dulu kan? Mana yang ada tetek belum? Like. Lagi ya? Lima bang.
Lek teruk je, tak tahu. Lek teruk bang. Jap, biar saya cakap. Lek teruk macam ni bang. Lek kalau macam ni bang. Korang bismillahirrahmanirrahim guys. Let's go guys. Share. Okey korang. Bagi okey tak? View lagi tolong guys. Kena kacau. Ramai cakap kalau siapa explore kat sini line memang dia kacau. Nombor 1 line dia kacau. Nombor 2 view jatuh guys. Gentle. Dia tak bagi kita naik view kau-kau guys. Korang yang boleh. Okey. Wow. Guys. Naik. Tolong guys. Jom. Naik balik. Okey ni. Jadi kat aku sangkut. Ni nanti view kita teruk jatuh ni. Pada aku 5G siap. Ha. Jaga line sangkut guys. Gentle line sangkut guys. Korang tipu, saya tak tipu korang guys. Korang tengok tu apa? Pecawang guys. Nampak tak? Saya tengah-tengah bandar KL. Korang kan nak tahu ah. Tu penjauhan tu nampak tu. Nampak tak pecawang tu? Nampak tu pecawang? Ada pecawang guys. Bukan tak ada pecawang, ada pecawang. Ada pecawang guys. Gentle. Lag lagi lah. Ni okey lah. Echa cakap lag tadi. Okey, confirm okey. Confirm okey. Korang naikkan balik. Terima kasih korang. Share dulu guys. Allahu Akbar. Ya Allah, tolong guys. Ha? Lag balik. Bukan sebab line. Kalau aku tak kuat tadi aku jatuh. Gentle aku jatuh. Dia tarik beg aku kau. Itu kat atas kot. Apa yang lain kat dia? Itulah. Sekejap sana pula. Okey tak guys? Line okey tak? Line okey ni? Ha? Nampak tak? Korang guys? Nampak tak pecawang tu? Nampak tak tu pecawang? Ha? Okey, tak betul. Itu guys. Korang ada kotak koin guys. Korang ambil kotak koin jap guys. Allahu Akbar. Dia kacau lain lah guys. Gentle. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong guys. Korang ramai-ramai guys. Ramai-ramai bantu black guys. Tolong guys. Ramai-ramai bantu black guys. Ramai-ramai guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Let's go guys. Share dulu guys. Allahu Akbar. Allah. Cepat guys. Kita jalan balik guys. Naikkan view balik dulu guys. Naik balik guys. Tolong guys. Korang ambil terjebok tu guys. Siapa yang ambil terjebok boleh follow korang. Follow dulu guys. Follow dulu guys. Korang boleh berkawan dekat atas laju-laju guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Akbar. Minta lah. Tak ada apa masalah malam ni ya Allah. Korang bantu black guys. Jom guys. Terima kasih korang. Terima kasih lah korang ramai-ramai punch card. Mantap lah guys. Naik 45 cantik. Naik lagi guys. Cantik 45 naik lagi guys. Naik guys. Let's go guys. Naik lagi guys. Macam tadi naik lagi. Terima kasih korang. Mana yang ada bagi gift. Terima kasih. Wow. Mantap lah malam ni. Naikkan lagi. Tolong guys jap. Korang tolong copy link saya punya live. Saya punya live semua copy link guys. Bantu korang boleh share kat ramai-ramai guys. Bantu boleh share dulu guys. Oh, mantap. Echa 50%. Ini macam lah. Guys, cepat guys. Let's go guys. Share dulu guys.
Jom naikkan lagi view. 46 naik lagi guys. Jangan bagi Black sedih malam ni, tolong guys. Tolong, jangan bagi Black sedih, tolong. Ramai-ramai naikkan view Black, tolong guys. Ramai-ramai naikkan lagi guys. Korang bantu ramai-ramai untuk tap screen guys. Ramai-ramai tap screen guys. Let's go guys. Tadi boleh cecah 300 view guys. Akan guys. Akan korang tak nak bantu Black guys. 40 cantik. Naik lagi guys. Naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tolong guys. Allah Akbar. Ya Allah. Korang bakat-bakat komen guys. Bakat-bakat komen semua guys. Bakat-bakat komen guys. Let's go. Oh, Ijal level 14. Makin sultan Ijal. Jom guys, naikkan view Black guys. Naikkan lagi guys, naik lagi Black guys. Tolong. 46, naik lagi. Naik lagi guys. Naik lagi, 48 naik lagi. Naik lagi, 50 cepat guys. Semua share. 50 mantap, naik lagi. Boleh, korang boleh bantu Black guys. Let's go guys, 51 naik lagi. Bagi laju sikit naik. Memang tak boleh gerak. Kita memang tak boleh gerak guys. Kalau gerak lain mesti jatuh ni guys. Kejap guys. Kita naikkan view dulu guys. Boleh. Bantu Black semua naikkan view Black dulu guys. Kita dah naik sampai atas guys. Kalau apa-apa dengar, korang bagi tahu saya. Kejap lagi. Allah Akbar. Terima kasih Sultan Adik. Semua share dulu guys. Let's go guys. Semua mana yang ada 53 orang. Semua tap screen guys. Semua ketuk skrin dah laju. Guys. Let's go guys. Kita baru ada berapa minit ni guys. Jangan tanya Black dekat mana. Korang. Saya dah tulis kat mana tu. Korang tengok PTT saya. Tadi saya baru buat petang tadi buat PTT guys. Tadi petang saya dah masuk habis kan. Line memang cun guys. Cun gila kan line. Tiba-tiba malam kita naik atas ni. Allahu Akbar. Dan saya sini kena tarik back guys. Allah. Korang bantu Black guys. Kalau jadi apa-apa hal, kalau view tak tenang macam mana guys? Betul tak? Korang bantu Black guys. Tolong please. Kita nak ke titik gantung guys. Jom guys. Kalau korang nak tengok titik gantung tu dekat mana, korang ramai-ramai komen satu cepat guys. Ramai-ramai komen satu cepat guys. Siapa bagi gigi banyak tadi ni? Semua tekan satu. Kita nak bagi titik gantung. Cepat guys. Semua komen satu ramai-ramai. Let's go. Komen satu semua. Naikkan view sampai 100 guys. Let's go. Jom. Ini macam lah. Go. Lalu mana titik gantung? Pasal mana lagi? Oh. Ni lagi. Kita pergi titik gantung guys. Let's go guys. Cepat guys. Siapa masuk ni? Di? Sini. Apa cerita? Ada orang ke? Tak, dia cakap kecil on the way. Kecil mana? Tak tahu kecil mana? Kecil mana? Kecil on the way, kecil mana? Syam, kau mantul lah Syam malam Syam. Kau sultan lah Syam malam ni. Siapa siang kau malam ni? Nama dah tahu tapi kenalan tak kenal kan. Siapa dia ni? Sultan betul lah malam ni dia. Guys, kecil mana guys? Boleh komen tak guys kecil mana? Kecil bongkar. Kecil bongkar? Buat tadi kot yang abang Salih tengok tu. Dah parah kot.
Apa ni kita turun je. Siapa? Oh, iya ke? Bergabung dengan kita malam ni. Aduh. Ha? Budak-budak dalam ni suruh kacau kucing. Budak-budak parah tu. Kita explore. Kita explore, dia orang parah lain. Kita kalau jumpa hantu depan mati, kita kejar. Saya masuk guni buat balik main hantu tu. Jangan main. Kalau ada hantu depan mata, saya kejar main. Dia datang bukan nak parah. Buat apa? Tak tahu. Nak kacau korang. Sekejap aku cari je siapa. Dia ingat kita buat parah kot. Uish, siapa siap? Weh, siapa siap dia ni? Aduh. Kejap nak buat kacau hantu apa pun. Kita explore je, tak ada masalah. Tak ada prop, tak ada apa pun. Hantu yang bungkus kat nanti. Kita cerita tempat ni je, hawau. Hanat lah korang. Buang tag location dulu ni. Buang. Dah. Apa ni? Ni, bang buat apa tu? Jalan-jalan, explore tempat-tempat ni. Apa yang ada, diorang cakap hiking. Kita pun naik lah slow malam-malam. Tak ada masalah kot. Kan? Tak ada hal. Sambil-sambil kita buat live. Tarik view. Mana tahu siapa yang minat hiking boleh pergi sini. Tak ada hal kot. Macam tu. Weh, siapa siap dia ni? Sultan weh. Jom, naik lagi guys. Jom. Tak ada masalah. Apa ni? Apa ni, saya nampak something. Sampai kat mana? Tak tahu. Akak nampak something bang? Hah? Saya nampak something. Tak tahu. Uish. Nampak apa guys? Kau ke nampak somtam? Somtam tu apa gila? Lepak-lepak ke? Jal sini Jal. Kita nak gerak ke bawah ke? Yang sini je? Yelah. Tak ada. Apa? Ada bunyi kerak-kerak macam umbi dahan. Kat sebelah kan ada bunyi. Ni kan sana. Ni kata ni. Dah tadi bunyi kat situ. Jauh lagi. Ada buat kat Melaka lagi ke? Ada. Sabtu. Pulau Besar. Pulau Besar. Apa gila? Kak Dila cakap nak kutip ulang. Baik guys. Kau ada Bongok lah. like. Ni okey lah. Like. Ni okey lah. Like. Kat tempat naik tu. Sana. Tempat naik. Like lagi. Dah okey dah. Aduh, lag aja lah sini. Sayang lah pergi sini. Okey tak lain? Okey dah.
Viewpoint. Hmm. Kita nak ikut mana ni adik? Sini pun boleh ikut jambatan, sini pun boleh. Ikut sini kan, nanti kita kat sini, kita akan turun sini lah bang. Ha. So, kita Ke sana? sini lah. Ni depan dekat. Jom, jalan. Sebelum orang sampai, kita lagi berdua. Lari apa? Ni nak turun balik dekat tadi kita naik benda. Kacau aku. Bang. Dia budak ni bongkar, dia kat budak bongkar. Ha. Bongkar apa? Dia ingat kita buat parah, buat prop lah. Tak. Memang nama TikTok dia tu. Sini. bongkar. Tapi memang dia, kau tengok dia punya activity semua bongkar. Meh aku bongkar apa dia. Nak healing naik temple bang, jumpa nanti. Tempoh atas kali. Temple atas kali bang Ni saya daripada viewpoint tu Ni nak turun ke bawah balik. Kita nak lepak dekat mana ni? Dekat titik gantung. Tengok explore lagi best daripada kejap-kejap ada hantu. Apa? Lantak lah, biarlah diorang. Apa ni? Fuad cakap tengok explore lagi best. Kita Tengok explore, kita tengok masuk, ya. tengok parah kejap-kejap ada hantu je. Lepas tu lah kita buat explore. Sebab tu kita buat explore. Kita nak langkung Oi. dekat parah ni. Tak apa. Ni laluan lagi binatang. View peak malam cantik. Oh ya ke? Betul kita nak pergi ni. Tu yang saya nak pergi tengok tu. View tu. Kita nak tengok view, nak tengok suasana. Dia kalau macam kita explore ni, kadang-kadang kalau nak cakap benda-benda macam tu, kadang-kadang ada rezeki ada lah. Kalau tak ada lah. Sebab kita bukan mencari pun. Nak explore, ambil suasana malam. Kalau orang kongsi rezeki, kongsi lah. Tak ada masalah pun. Ni mana laluan? Kita tak minta. Mana laluan? No, sekejap. Tadi situ, dia kena belah sini lah. Tengok Ni tali. Tali ikut tali ya? Ikut tali lah. Laluan ni ikut. Tali Tu tali lah. Tali oren. Tali kuning. Ha? Tali kuning. Confirm? Ha, Okey. Ikut pakai tali. ikut pakai tali. Lagi viewpoint. Bridge. Sekejap. Ni sini. Oh, sini pun menurun ke? So sini lah jalan dia. Jom. Korang share-share dulu kat tepi-tepi lagi guys. Korang naikkan view plan sampai 100 guys. Dia tembus sini ke kan? Kita main lah ni. Orang dah masuk dalam kita semua. Ya, bukan mencari. Budak-budak dapat tahu. Kecil dapat tahu. Tu ya sebenarnya. Kan sebab dia orang tengok kita punya apa tu? Kau punya tag tu. Dia kat sini. Apa dapat tak buat tag? Lah biar dia nak datang biar lah. Adalah geng. Ni anak panah. Korang jangan sesat kat mana ni bang? Kat Bukit Gasing. InsyaAllah kita cuba. Kenapa ada gaduh sampai orang nak datang? Ika. Tak ada bukan gaduh. Sebab ada orang ingat kita orang buat explore. Buat parah. So dia konon nak bongkar apa benda lah. Nak bongkar bukan aku mencari apa ke. Aku pun tak ada buat prop. Dengan nak menurun macam ni lah. Jadah prop. Guys, siapa nak tengok video
Ya. Buka apa eh? Itu ni. Tak, aku nak laju sikit ni jalan. Nak cari mana pot yang okey sikit. Ni dah tangga cantik sikit. Sini lah. Kat point mana? Tegak sini lah. Sebab ni yang goal ni kat atas ni lah. Sekejap. Sekejap. Ni atas ni yang goal. Tengok lain lu. Lain okey tak? Sini jauh. Bang Nijam nak tanya, abang nak pergi titik gantung ikut sini ke? Atau ikut sini? Ikut naik atas? Nak tahu. Tolong bang. Naik atas aku rasa ikut ni. Ikut sini? Anurin. Ikut Anurin ni. Okey, jom. Sebab aku tengok dia tu pun Anurin ni apa? Oh, atas bang. Kan? Okey, mantap bang, mantap bang. Terima kasih. Tadi lag sangat. Oh, ya ke? Ni nak, bawah tu nak beri kerinci. Oh. Terima kasih bang. Sorry lah, awak first time. Selamat. Terima kasih bang. Tidak penat tu. Tidak. Air tak bawa. Tidak menong oh, dalam air apa semua tak bawa. Akak kat Shell nak air tak? Standby lah kak. Kau pakai pandang. Order pakai food bandar kak. Nanti yang saya pin location. Jumpa hantar dekat hanging bridge. Jumpa kat titik gantung. Korang kena turun ambil. Geng, tolong geng. Tap screen geng. Tap jangan bagi jatuh. Jatuh weh. Jalan je korang. Ni kamera ke tepi sangat. First time kan masuk kita hiking malam-malam kan. Ini pecah peluh ni. Mana pengikat badan tadi? Ha? Pengikat badan? Oh. Tak ada bawa. Kamera pun tak ada bawa band.
Tu kamera bawah, bateri kau, bateri pun belum. Nasib aku ikut korang. Siapa? Kak Lila. Ya kak, betul. Nasib tak ikut. Ha. Kenapa? Ni ikut lah ni. Nasib aku tak ikut korang. Ketidak kat apa tu? Berapa kali pit stop tu? Tanya viewer kita ke titik gantung berapa kilometer? Abang nak tanya, abang nak ke titik gantung? Jauh lagi tak? Ni? Ni ke? Alhamdulillah. Ini ke? Takkan ni titik gantung? Bukan. Ni bukan titik gantung. Ini titian hasrat. Ni finding bridge Ya kot. Tengok jalan, back. Kita sekarang di titian hasrat. Tengok jalan. Hmm? Tengok back. Ni dia lah. Tak ada mati tu. Ada titik gantung. Takkan ini. Ni bukan titik gantung. Bukan. Titik gantung. Ni Stairway to Heaven tak? Ni Stairway to Heaven. Ya ke? Terus. Sini cantik, sini kiri kanan pun cantik juga. Jalanan dia lah, tapi tak tahu nak pergi mana. Tengok dia ada simpang sini. 1, 2, Tiga. 3. Cari tempat dia Dia simpang. S. Dia betul. Ni kat sini. Sini. Temu ke sini. Kunci. Depan sini kot. Depan tegak. Betul dia macam jalan pusing balik. Try tak? Try. Hmm. Jom. Jap, sini. Sini. Sekejap lah. Tak cakap. Duduk. Ya guys. Kita duduk dulu. Kita bersantai-santai kat sini. Ambil angin. Korang. Guys. Hari ni korang guys. Wah. Tolong guys. Terima kasih.
Sorang-sorang. Kau ingat ni rumah kau? Ha? Kau ingat ni rumah kau? Sorang-sorang jalan. Gila. Sekejap, lain tak ada. Ni Bukit Kerinci. So kita persimpangan salah. Oh. Patutnya selama kita berjalan kita ambil main kiri saja. Oh. Kita main kiri saja. Ni so kita nak balik kejap lagi kita main kanan je. Sebelah ni Kerinci. Tak aku tadi aku tengok Kita dulu. sebab kita kat simpang tadi yang jambatan kecil-kecil kan kita ambil Kena ambil kanan. bagi tadi. Kita ambil kanan tadi kan. So kalau kita ambil kiri kan naik atas. Apa view jatuh lah. Tak apalah bang. Tak boleh lain teruk. 27. Lain teruk gila. Kita kena main bangunan. Ha. Kena main hutan. Kita tak main hutan apa tak payah. Kita main bangunan je lah. Kita dah sikit hutan sikit tak boleh. Hutan. Jom kita atas naik atas. Adi, sini. Naik atas terus. Dah malak dah jalan lampu kau. Macam. Ni kalau buat kecil. Gang. Mana yang ada tetap skrin. Babe, ada jiran sebelah masuk bilik gempak. Bilik Laila gempak. Siapa? Siapa? Siapa dekat? Boleh Laila. Siapa dekat? Ika. Adik dia. Ada saya. Ni FG Along kot. Mana ni FG Along ke? FG Along ke? Gelap. Saya okey. Betul FG. Kan? FG Along. Dia orang repeat. Betul. Boleh Laila. Long something SG Along ah. Ya betul tengah tengok. Ha. SG Along, SG Nana dengan SG Wak memang. Tak boleh lah. Kita tak boleh main. Tim saya memang tak boleh main hutan lah. Tak ada apalah hutan ni. Memang tak cek hutan lagi dah. View macam ni tak support kita orang guys. Main hutan. Jauh ni dia lah ni. Jauh ni. Tak boleh buat apa. Hutan tak boleh apa. Hutan memang tak boleh pergi jauh guys. Tak apa, fikir kita nak hiking je. Tak apalah. Ambil view je lah. Kena jadi naik menara apa ni? Kek tahu. Jambatan gantung. Sekejap saya buka Google je. Tengok ni. Siapa batuk? Tak ada batuk. Tengok. Tengok Jal. View naik bila apa ni? 25,000 kot. Tengok kita. 25,000 tau kita sekarang. Tapi tak maintain. Hilang. Dia tak ada dua. 25,288 orang. Ingat? Cikai-cikai ke? Tunggu masa kita letup ni sebenarnya. Tapi sabar tak apa. View naik apa tu? Bila bangunan-bangunan rumah je. Ni turun view-nya. Betul tak? Betul tak? Tak apa. Kita dah cuba yang terbaik. Dah buat video, dah buat live, dah cuba terbaik. Lain tak kena dengan kita kan, nak macam mana kan? Kita sebelum naik dah 300 lebih dah. Tak apa. Apa? Oh, okey. Tu Dekat dah. Tak, kalau kita terus ni, kita dah makan ni. Sini ada satu rumah. Rumah tinggal. Jom tinggal jom. Oh ni dia juga rumah tinggal. Ya. Tapi naik atas. Naik atas nak lalu kita lalu ke ni lah. Kita gantung kan? Map. Oh map. Kita lintas kita gantung ah. Nanti ada lalu kat sini. Ni laba-laba tempat apa? Oh, ni Bukit Kerinci, Hanging Bridge. Ni alternatif. So sini terus. Ni kita kat sini. Sini apa? Kita kat sini. Terus naik atas. Atas balik tadi. Kan kita tadi kan kau orang ada kat sini. Kalau kita terus kita nampak rumah tu. Ya. Mana ni? Kosong. Penanda dia. Jom dah gerak. Dia aku tengah riki tempat tu. Okey. Korang mana? Rumah lama tu. Rumah mula-mula punya first house. You. Abandoned house.
Rumah pakcik tu tak? Ni pangkin tempat tu. Ni lah kita duduk tu. Bukan. Pangkin tadi. Pagi kita tadi. duduk. Pangkin tadi. Okey. Pangkin sini. Sini. Dia naik atas ni. Sini. Alah, kau buka weh jalan kaki je. Ya. Kewak. Toilet parking. Tak tunjuk lah. Hai. Terima kasih korang mana yang ada guys. Tepi-tepi lu guys. Share lu guys. Kopi link guys. Tolong naikkan view balik guys. Line teruk lah sini. Sumpah. Allah Akbar. Saya tak tahu nak cakap apa. Line memang teruk gila guys. Terima kasih banyak korang. Yang paskat terima kasih. Ada lagi orang paskat mantap. Orang baru masuk mesti paskat. Mantap guys. Korang dah faham black punya cara guys. Terima kasih korang. Terima kasih. Kopi link. Terima kasih yang share. Terima kasih tepi-tepi. Terima kasih banyak guys. Jap. Kita baru nak rehat. Min, terima kasih Min. Paskat lu Min. Aku tendang kau ke bulan ni kang. Ni naik tendang lah. Ini macam Min aku. Okey, dah paskat bau hai. Semua datang paskat lah. Bau lah. Saya tak tenang awak. Betul. Kita kerja ni guys. Korang tak paskat macam mana nak kerja guys? Apa lagi korang ramai-ramai? Pam lagi. Yang 100 koin ke 200 koin tak minta. Untuk minum teh tarik. Hai awak apa kau? Gila kau. Mentang-mentang jumpa Choi, tak ajak aku Okey, kita pergi abandoned house, lepas tu kita pergi ni. Pergi gantung. Jom, Adi. Nah, kau main laju ni. Ya. Kau bodoh kau. Aku ajar. Apa ni? Ayah awak apa ni? Aku ajar. Alamak. Ada event coming soon. Event apa? Bagi tahu. Event bagi tahu kita nak masuk event tapi baju yang gempak-gempak. Nampak? Baru cakap dah Ramadan nak pergi event. Itulah pelanian. Kalau event coy aku pergi. Nak apa? Rizal babi bukan hantu sial. Apa tadi kau jalan? Tak, dia titik gantung. Sini, seberang kita. Oh, sebelah ni. Shortcut lah. Tak ada jalan. Di atas ni lah, pusing balik. Di atas pusing balik. Tapi kita pergi sana dulu. Coy kat Melaka. Bila? Sekejap geng. Hiking tak ajak Nabila cakap Bagi dulu kau dah lah komen lepas tu kau tak nak cakap kau tendang kau buat. Hujung bulan ni kat Melaka. Boleh? Ni bukan hiking. Aku explore. Cari yang tu. Kan kalau kau kena sampuk dah menung aku nak jawab dengan mak ayang. Siapa kenal Muhammad Mubin? Saya kenal. Di, cakap Ramsha aku nak tengok kau kereta api. Amsyah. Kereta api macam mana? Ramsha tak steady lah Ramsha. Ni, Dia banyak hal. jom. Jom. Bukan. Ikut aku. Ada bunyi laut. Jom. Bukan. Dia air. Nanti kau nak pergi sana susah. Lain tak ada yang. Orang nak pergi rumah tu. Kau kenapa kau nak shop ni? Kan Nabila tak payah ikut hiking, esok kita pergi minum je. Saya peminat nombor 1. Adik aku tu. Saya peminat nombor 1 Abang Black kata. Siapa tu? Nabila. Terima kasih. Adik aku tu. Peminat tak pernah top up pun. Peminat top up sikit. Tetapi lu satu. Muhammad Mubin jom pergi makan. Siapa tu? Si Amsyah. Amsha. Keluarlah kereta api berapa ringgit Amsha? Dia tu cari hantu apa bang? Saya cari ni siluet ni Gang. Tetap skrin. Ini hantar ini. Entahlah. Lain. Saya ajar aku naik atas dulu.
Sekejap, aku naik atas. Apa tu? Hello? Siapa di sana?